Kesamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Tajuk ni dia melibatkan graf. Melibatkan graf macam ni lah, lebih kurang. Okey, kita ada paksi X dan kita ada paksi Y. Lepas tu kita ada nombor dan kita akan lukis graf. Graf dia macam ni, mungkin macam ni. So, ni dia punya persamaan dia lah. Y sama dengan MS tambah C. Yang ni graf dia lah. MS tambah C. So, Y ni kita potong pada paksi Y lah. Potong pada paksi Y. Mungkin kita potong dekat kosong, mungkin kita potong dekat dengan 5, mungkin kita potong dekat dengan bawah ni, negatif 2. Okey. Jadi, formula dia, Y sama dengan MX tambah C. Y ni merujuk kepada potongan pada paksi Y lah. Dan M dengan C merujuk kepada nombor. Contoh nombor negatif 1, 0, 1 dan 2. Yang kat sini ni, contoh kat sini dia bagi Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini adalah graf MX tambah C. Ni contoh je tau. Lepas tu kita ada dua. Yang kedua kita ada Y lebih besar daripada MX tambah C. MX tambah C ni kat sini. Jadi kalau dia lebih besar, dia akan ke atas lah. Sebab paksi Y ni, dia makin ke atas, makin besar nombor kat sini. Jadi, Y sama dengan MX tambah C, dia merujuk kepada kawasan yang ke atas sini lah. Ini kawasan yang Y lebih besar daripada MX tambah C. Untuk Y lebih kecil daripada MX tambah C, dia merujuk kepada kawasan yang bawah ni. Kawasan bawah sini. Sebab paksi Y kat sini, jadi Y lebih kecil, maksudnya bawah sini lah. Di bahagian bawah yang persamaan ni. Jadi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang ni merujuk kepada garisan ni lah. Tapi kalau Y lebih kecil daripada MX tambah C, dia merujuk kepada kawasan bawah ni. Sebab dia potong pada paksi Y yang lebih kecil. Mungkin negatif 1, mungkin negatif 2. Ataupun mungkin negatif 3 lah. Okey. So, untuk dapatkan nilai Y, kita kena masukkan nombor yang ni dalam X. Jadi, Y sama dengan M X kat sini. Contoh, kita ambil negatif 1 tambah C. M dan C pun adalah nombor. Biasanya soalan akan bagi nombor kat sini lah. Nombor M, nilai M dan nilai C. Dan kita akan kirakan persamaan ni dan kita akan dapat Y sama dengan satu nombor bulat. Nombor bulat. Untuk lukis graf macam ni, kita perlukan dua koordinat. Satu koordinat, contoh macam ni. Koordinat yang pertama, contoh kat sini kita ada koordinat X sama dengan 0, Y pun sama dengan 0. Jadi, sini 0, 0. Sini X, potong pada paksi X. Ini potong pada paksi Y. Okey. Ini nilai yang pertama lah. Koordinat yang pertama, 0, 0. Kemudian kita ada contoh kat sini. 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 Okey, sini. 5. Jadi nilai kat sini 5, 5. Ini paksi X kita potong pada 5. Dan paksi Y pun kita potong pada 5. Jadi kita dapat dua koordinat lah. Yang ni paksi X lah. X. Paksi X, yang ni paksi Y. Jadi kita dapat dua koordinat. Bila kita dah dapat dua koordinat macam ni, barulah kita boleh lukis graf. Jadi kat sini kita ada nilai 0, 0. Ni. Lepas tu kita ada nilai 5, 5. Jadi kat sini 5, 5. Jadi kita pun tarik dah graf daripada 0 kita tarik.
bertemu dengan titik nombor 2 ni. Titik kedua ni, jadi graf dia akan lurus lah. Jadi graf lurus ni merujuk kepada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi bahagian bawah tadi ni, dia merujuk kepada bawah pada garis yang lurus tadi ni, garis lurus ni, okay, dia merujuk kepada Y lebih kecil daripada MX tambah C. Okey, manakala garis kawasan yang ke atas ni, atas daripada garis ni, dia merujuk kepada persamaan Y lebih besar MX tambah C. MX tambah C. Okey. Biasanya soalan akan minta kita lukis graf YX sama dengan tambah C, Y sama dengan MX tambah C dengan diberikan nilai X. Contoh kat sini, soalan bagi nilai X lebih kecil ataupun sama nilai dengan 3 dan X lebih besar ataupun sama nilai dengan negatif 1. Contoh. Jadi, nilai X kat sini 1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah nilai X. Jadi, kita dah dapat nilai X. Kita masukkan nilai X ni ke dalam persamaan X tadi ni. Okey? Dan bila kita kira persamaan MX tambah C ni, kita akan dapat nilai Y. Bila dah dapat nilai Y, kita akan dapat koordinat. Koordinat ataupun titik untuk lukis graf. So, dia ada dua lah. X1, Y1 dan X1, Y1. Okey. Ni X1, Y1, ni X2, Y2. Okey, macam tu. Jadi contoh X1, Y1 ni, kita dapat nilai dia 0, 0 dan X2, Y2 kita dapat 3, 3. Macam tu. Jadi untuk graf ni 0, 0 dengan 3, 3, kita akan dapat dua titik lah. Pertama titik kat sini 0, 0 dan 3, 3 titik kat sini. Titik kat situ lah. Jadi kalau kita sambungkan titik ni, dia akan jadi memanjang macam gini lah. Tak kena lah tak. Gitu. Dia akan bersambung macam tu lah. Yang ni titik 3, 3. Jadi ini adalah persamaan Y sama dengan MX tambah 1 tambah C. MX tambah C. Okey. Jadi bahagian bawah ni jadi garis lurus ni memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dan bahagian yang kat bawah ni dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada MX tambah C. Sebab dia duduk bawah. Sebab apa dia lebih kecil? Sebab Y ni, paksi Y lebih kecil. Maksudnya di bahagian bawah. Ni nilai Y. Nilai Y makin ke bawah, makin kecil.
Jadi bahagian bawah ni dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada MS tambah C. Bahagian atas ni pula dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Sebab apa dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar? Sebab nilai Y makin tinggi, makin ke atas, makin besar. Contoh di sini, sini 0, sini 1, sini 2, sini 3. Jadi bahagian atas ni, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MS tambah C. Bahagian atas ni. Sebab MS tambah C duduk kat sini. Jadi bahagian atas ni, dia lebih besar daripada MS tambah C. Dan bahagian bawah ni pula, dia lebih kecil daripada MS tambah C. Sebab dia duduk bawah. Nilai Y pun makin kecil.